Kalau kita lihatlah, walaupun Bumiputera adalah 70% daripada warga negara Malaysia, kalau kita lihat penguasaan syarikat korporat di Bursa Malaysia, hanya 7% sahaja yang dipegang oleh Bumiputera. Dari kalangan 1,000 syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia, hanya 62 sahaja adalah syarikat Bumiputera. 62 daripada 1,000 syarikat. Dan kalau kita lihat dari aspek pendapatan juga, purata pendapatan Bumiputera hanyalah RM7,600. Jauh ketinggalan berbanding dengan warga-warga lain. Misalnya warga India adalah RM9,000 dan warga Cina adalah RM10,700. Dan di dalam sektor-sektor yang kita fikir Bumiputera boleh untuk dominasi, sepertinya sijil halal, 70% daripada sijil halal dipegang oleh syarikat-syarikat yang bukan Bumiputera. Tak, isu dia sekarang ni ya, syarikat hidroskop yang jaga Menara Kuala Lumpur ini, bos kepada syarikat itu ada kes rasuah 75 juta. Sebab itulah kerajaan menerusi Kementerian Komunikasi Abang Muhammad Fahmi Fazil ambil keputusan mengarahkan syarikat hidroskop ni berambus, nak ganti dengan syarikat lain. Dia sama saja konsep dia macam sekolah anak engkau, kantin sekolah anak engkau. Kalau orang yang jaga tender, yang jaga pengurusan kantin anak engkau tu, orang itu yang dapat tender tapi dia tak jaga kualiti makanan, servis out, banyak komplain, maka pihak sekolah anak engkau ambil keputusan suruhlah orang yang dapat tender tadi berambus. Tender kantin itu buka untuk orang lain pula, orang lain boleh masuk. Bukannya kantin sekolah tu tergadai, cuma pengurusan kantin itu sahaja yang bertukar. Itu perkara biasa. Sama lah macam kes Menara Kuala Lumpur ni, saudara. Menara Kuala Lumpur ini kekal hak milik kerajaan. Cuma berlakunya perubahan dari segi kepengurusan, konsesi dalaman sahaja. Bukan maksudnya Menara Kuala Lumpur dah kena gadai ke pun. Tak ada kena-mengena dengan isu kaum ke, isu agama ke, isu ketuanan mana-mana ke, tak ada. Kau mengarut ni. Okey, apa yang korang semua kena tahu simple sahaja. Sejak daripada tahun 1996 dulu, pengurusan Menara Kuala Lumpur ini duduk bawah satu syarikat konsesi MKLSB ataupun Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd. Menara KL dengan Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd ini dua entiti yang berbeza. Menara Kuala Lumpur ni kita tahulah menara komunikasi, menara pelancongan. Menara KL Sdn Bhd ini adalah satu syarikat yang bertanggungjawab menguruskan Menara Kuala Lumpur ni. Dia dua entiti yang berbeza. Satu syarikat yang menguruskan dan satu lagi bangunan. Okey, Menara Kuala Lumpur ni dulu dia hak milik TM. Telekom Malaysia sepenuhnya. Tahun 2022 baru bertukar. Waktu itu zaman Perikatan Nasional, TM dia jual 100% saham MKLSB ini kepada Hydroshop Sdn Bhd. Perkara ni berlaku 2022, zaman Perikatan Nasional dulu. Bila Datuk Seri Anwar naik, ambil alih Putrajaya, dilantik sebagai Perdana Menteri, kerajaan berani buka siasatan. Ada benda yang tak kena, dia kata, dari segi penjualan saham MKLSB kepada syarikat Hydroshop ini. Ada benda yang tak kena, maka siasatan dibuka. Dekat situlah kantoi pemilik Hydroshop ini didakwa di mahkamah atas satu dakwaan rasuah 500,000 setahun. Selama 15 tahun, 75 juta totalnya. Kepada siapa? Kepada bekas Menteri Komunikasi Tan Sri Anwar Musa. Melalui proksi dia, Tan Selei. Okey, syarikat Hydroshop ini minta Menteri Komunikasi waktu itu, Tan Sri Anwar Musa, untuk permudahkan, percepatkan urusan penjualan MKLSB ini kepada syarikat Hydroshop. Okey, kerajaan Madani buat perkara yang paling basic sekali, ikut lunas undang-undang. Minta supaya syarikat Hydroshop ini kosongkan meja bergambus keluar. Minta dengan cara baik, dan notis suruh bergambus mudah lama dah keluar. Disember 2024 lagi dah keluar dah. Bukannya kerajaan Madani call tengah-tengah malam, kau bergambus. Tak ada. Benda ni dah sedia maklum dah pun. Tiba-tiba puak-puak ni semalam duk buat live depan Menara Kuala Lumpur, tak pasal-pasal. Kemuncullah puak-puak cyber trooper Perikatan Nasional duk melalak. Kerajaan dah gadai Menara Kuala Lumpur kepada bangsa Cina, syarikat Cina. Inilah ikut tunjuk DAP. Kononnya puak-puak ni lah ni. Puak-puak yang tak bisa cakap ni lah. Kononnya pejuang Islam, pejuang Melayu nak lawan perasuah. Tapi bila perasuah itu duduk dalam puak-puak dia sendiri, tiba-tiba jadi maksum, tak boleh nak sentuh langsung. Inilah saudara nak beritahu dengan korang semua. Puak-puak ni dia hipokrit. Cerita sebenar langsung tak sama dengan apa yang puak-puak dia duduk cerita kat luar hari ni, kau tahu.
Datuk Abdul Hamid Sheikh bin Abdul Razak Sheikh selaku pengarah urusan Hydroshop Sdn Bhd dan Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd dengan rasa sekilan menyatakan apa yang hampir berlaku adalah satu intimidasi dan penyalahgunaan kuasa. Usaha pengusiran secara paksa pada malam pertama Syawal ini bukan sahaja kejam, malah mencabul proses undang-undang serta mencabar kewibawaan mahkamah kerana kes ini masih dalam pembicaraan. Saya bersyukur bahawa agensi penguatkuasa seperti Polis Diraja Malaysia dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tidak terpengaruh malam ini untuk menindas sebuah syarikat Bumiputera yang telah berbakti kepada negara. Ura-ura menyalahgunakan agensi penguatkuasa telah dapat dipatahkan malam ini dan diharapkan kekekalan begitu tanpa memaksakan kami. Hal ini, kami tidak hanya memperjuangkan hak kami, tetapi juga hak semua usahawan Bumiputera yang kelab kali dianaktirikan dalam tanah air sendiri. Kami menggesa Lim Siong Hai Builder, Best Builder Sdn Bhd, Servis Master Malaysia Sdn Bhd dan kerajaan agar menghormati kes yang sedang berjalan di mahkamah. Mereka sepatutnya tidak takut berhadapan dengan kami di mahkamah dan tidak menggunakan tipu daya dan menunjuk kuasa di luar mahkamah. Kepada rakyat Malaysia, khususnya masyarakat Melayu dan Bumiputera, adakah kami mahu melihat institusi perniagaan kita diperkotak-katikkan sebegini? Jika hari ini kami diperlakukan seperti ini, siapa pula selepas ini? Kuala Lumpur tergadai pada hari raya kedua. Berita melaporkan Hydroshop dan Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd menegaskan sebarang tindakan pengambil alihan Menara Kuala Lumpur oleh Lim Siong Hai Capital Berhad pada Syawal kedua adalah tidak sah. Datuk Abdul Hamid Sheikh mengatakan pengambil alihan ini sepatutnya menunggu keputusan mahkamah. Saudara, ni betul-betul kurang ajar. Takkanlah sampai hari raya kedua pun nak serbu dan ambil alih Menara Kuala Lumpur. Saudara, adakah pengambil alihan ini sah dan mengikut lunas undang-undang? Bagaimana kerajaan boleh membenarkan Lim Siong Hai Capital Berhad ini untuk merampas Menara Kuala Lumpur pada hari raya kedua? Bagaimana pula dengan pelancong-pelancong dalam dan luar negara yang hadir ke Menara Kuala Lumpur untuk merakamkan kenangan terindah hari raya tahun 2025 ini? Perkara ini adalah tidak masuk akal dan menunjukkan kerakusan pihak tertentu untuk mengambil alih aset yang sebelum ini 100% pegangan Bumiputera. Saudara dan saudari, saya juga dipahamkan bahawa Kementerian Komunikasi di bawah Fahmi Fadzil telah menulis satu surat kepada Ketua Polis Daerah Dang Wangi bagi memaklumkan pengambil alihan ini. Dan adakah